Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan. Tapi sayangnya ramai orang yang terlupa untuk mengawal nafsu ketika berbelanja di bazar Ramadan. Pembaziran kini menjadi satu masalah yang membimbangkan. Dalam video ini, kita akan melihat 3 situasi menggunakan 3 logat yang berbeza yang menerangkan tentang kepentingan bersederhana dalam berbelanja makanan. Situasi 1. Di bazar Ramadan, ramai orang yang teruja melihat pelbagai jenis makanan yang dijual. Suasananya meriah dengan aroma makanan yang menggoda. Wah, banyaknya makanan sedap-sedap. Aku nak beli roti john, ayam pecik, murtabak. Wish, banyak ni. Aku nak belilah. Alah, bukan seumur pun beli banyak. Aku boleh jani habiskan makanan ni. Namun hakikatnya, makanan yang dibeli secara berlebihan ini seringkali tidak habis dimakan. Maka terjadilah pembaziran yang tak sepatutnya pun berlaku, terutama sekali dalam bulan Ramadan. Situasi 2. Setelah azan maghrib berkumandang, orang pun mula menikmati makanan yang dibeli di bazar. Tapi setelah beberapa suapan, perut sudah terasa penuh. Saudara-saudari sekalian, Islam mengajar kita untuk tidak membazir kerana ia adalah perbuatan yang dibenci Allah. Seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Sadaqallahul azim. Sebaliknya, kita mestilah belajar untuk membeli secara sederhana dan hanya mengikut keperluan agar tidak berlaku pembaziran. Situasi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bazar Ramadan memang menggoda dengan pelbagai juadah yang enak. Tetapi, jika kita tidak berwaspada, kita mudah untuk berbelanja dengan berlebihan. Berjimat cermat bukan bermakna menahan selera, tetapi berbelanja secara bijak. Dengan perancangan yang betul, kita masih boleh menikmati hidangan yang lazat tanpa berlakunya pembaziran. Jom ketahui cara mudah untuk berjimat di bazar Ramadan. Antara cara untuk berjimat di bazar Ramadan ialah yang pertama, menetapkan bajet. Tentukan jumlah wang yang ingin dibelanjakan sebelum keluar rumah. Yang kedua, membuat senarai makanan. Rancang juadah yang hendak dibeli supaya tidak berlaku pembelian secara berlebihan. Yang ketiga, membawa wang tunai. Hadkan perbelanjaan dengan membawa wang tunai sahaja. Yang keempat, bandingkan harga. Pilih gerai yang menawarkan harga dan kuantiti makanan yang paling berbaloi. Akhir sekali, berkongsi. Berkongsi pembelian dengan kawan atau keluarga untuk mengelakkan pembaziran. Dengan melakukan tips-tips ini, kita dapat berjimat cermat ketika membeli di bazar Ramadan. Kita beruntung masih dapat menikmati juadah berbuka. Sedangkan saudara kita di Palestin sering berlapar akibat sekatan makanan. Oleh itu, amalkanlah sikap berjimat cermat dan elakkan pembaziran sebagai tanda kesyukuran. Ramadan bukan sekadar menikmati makanan, tetapi juga menghayati kesederhanaan dan membantu mereka yang memerlukan. Semoga kita dapat keberkatan dalam setiap rezeki yang dikurniakan. Setelah menyedari kesilapan, kita boleh mengubah tabiat ini dengan membeli makanan sekadar mencukupi. Pada keesokan hari, seseorang yang belajar daripada kesilapan akan lebih berhati-hati ketika membeli makanan di bazar Ramadan. Selain mengelakkan pembaziran, amalan berjimat cermat juga dapat membantu mereka yang lebih memerlukan. Lebihan wang boleh digunakan untuk bersedekah daripada dihabiskan untuk makanan yang tidak akan dimakan. Dengan kesedaran ini, kita dapat menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk kita memperbaiki diri bukan sahaja dari segi ibadah, tetapi juga dalam menguruskan nafsu makan dan perbelanjaan. Anda dah tengok kan 3 situasi tadi?
Kesimpulannya, bulan Ramadan bukan sahaja melatih diri kita lapar dan dahaga semata-mata, tetapi juga mengajar kita tentang kesederhanaan dan keberkatan dalam setiap aspek kehidupan. Ingat, beli ikut keperluan bukan ikut nafsu, elakkan pembaziran dan gunakan lebihan wang untuk bersedekah. Semoga kita semua dapat mengambil pengajaran daripada video ini dan menjadikan bulan Ramadan kita yang paling terbaik. Assalamualaikum.